Salam sejahtera guys. Hari ini saya bawa anda ke kebun cili milik kawan saya iaitu Pak Cik Lian. Jom kita masuk ke dalam. Kebun Pak Cik ni tidak jauh dari tempat kebun saya. Kira-kira 3 minit kalau berjalan kaki. Pak Cik Lian ini menanam cili jenis sekata. Ini ialah Pak Cik Lian, orang yang punya kebun cili ini. Cili sekata ini sudah berusia 55 hari selepas tanam. Pokok cili sekata menunjukkan pertumbuhan yang sangat baik. Batangnya kelihatan tegak dan daunnya hijau subur. Banyak buah yang sudah kelihatan, menandakan pokok berada di peringkat pembesaran buah. Dengan penjagaan yang rapi, seperti penyiraman yang mencukupi, pembajaan berkala dan kawalan serangga, cili sekata berpotensi mengeluarkan hasil yang lebat. Pada peringkat ini, petani perlu memberi perhatian khusus kepada serangan penyakit supaya pertumbuhan pokok terus sihat sehingga menghasilkan buah yang banyak dan berkualiti. Sampai di sini dulu guys. Terima kasih kepada yang sudah menonton. Jumpa lagi.